Jadi ini adalah berita sangat-sangat baik. Ripples mengumumkan pelaburan strategik sebesar 500 juta bagi memperluaskan penggunaan teknologi dan token XRP di peringkat global. CEO Brad Garlinghouse menegaskan bahawa komitmen ini akan digunakan untuk produk pembayaran, infrastruktur, rangkaian dan inisiatif perkongsian baru. Pelaburan besar ini memberi isyarat kepada pelabur bahawa syarikat terus mempertaruhkan sumber bagi menyokong ekosistem yang semakin stabil. Dengan peraturan yang semakin jelas di beberapa negara, Ripple berhasrat mendorong penerimaan XRP dalam transaksi merantas sempadan. Bagi pelabur, institusi dan runcit yang menunjukkan bahawa Ripple kekal proaktif dalam memacu penggunaan ekosistem token sebagai aset utility, bukan sekadar spekulasi. Jadi ini adalah berita sangat-sangat baik. 500 juta untuk kukuhkan ekosistem XRP. Kalau XRP punya ekosistem semakin kukuh, semakin orang percaya. Jadi ini adalah berita sangat-sangat positif dan sangat-sangat bullish untuk XRP dan terutama Ripple punya ni. Jadi orang nak cari tempat yang mana kukuh, di mana tempat yang murah, kukuh dan yang tempat yang boleh dipercayai. Jadi terutama bank-bank akan pergi pandang arah XRP sebab banyak bank sekarang guna ekosistem Ripples atau XRP.